Sejak 2-3 hari ni, keluar satu berita yang mungkin boleh buat banyak yang confused. Kerajaan nak kaji gabungkan GST dengan SST. Sudah. Satu SST pun kadang-kadang kita pening nak faham. Lepas tu nak campur GST pula. Tapi jangan panik dulu. Bukan bermaksud bulan depan pergi kedai dan nampak GST dengan SST duduk sebelah-sebelah atau resit. Belum. Apa yang berlaku? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata kerajaan sedang tengok sama ada beberapa benda yang bagus daripada GST boleh digunakan untuk baiki SST yang kita pakai. Dan perkembangan terbaru, Kementerian Kewangan memang dah buat kajian pasal benda ni. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan akan ketuai kajian tersebut sebelum hasilnya dibawa ke Kabinet. Maknanya, belum settle lagi. Belum ada kadar, belum ada date, belum ada keputusan GST nak kembali. Dan belum ada lagi satu cukai bernama GST, SST. Tapi persoalannya, kenapa tiba-tiba nak ambil benda daripada GST? Sebab kerajaan yang mengakui SST yang ada ni ada kelemahannya. Yang ni menarik. Sebab kita kena ingat, GST dah dimasukkan pada 2018 dan diganti semula dengan SST. Kemudian SST diperluaskan lagi pada tahun 2025. Selepas semua tu, kita tengah tengok balik GST dan kata, ada benda daripada GST ni sebenarnya berguna juga. Jadi apa benda yang GST ada, tapi SST tak ada? Senang cerita, isunya ialah cukai yang boleh tersangkut dalam harga barang. Kita bagi contoh paling simple lah. Katakanlah nak buat meja, mestilah beli kayu. Lepas tu mungkin perlu kalori untuk hantar barang. Sewa tempat, beli mesin, packaging, macam-macam kos. Lepas tu, kalau ada barang atau servis tertentu dalam proses tadi yang kena SST, cukai tu boleh jadi sebahagian daripada kos. Kita pun bukan nak rugi. Jadi boleh jual meja, mestilah kena calculate semua kos tadi dalam harga. Lepas tu meja tu pergi dekat distributor. Distributor ada kos dia pula. Kemudian pergi kedai, kedai ada kos dia pula. Akhirnya siapa yang beli meja? Kita juga. Inilah masalah yang selalu dibangkitkan pasal SST. Kadang-kadang kita tak nampak pun perkataan cukai dekat resit. Tapi kos cukai tadi mungkin dah termasuk dalam harga barang yang kita bayar. GST boleh ada satu sistem yang mudahnya membolehkan perniagaan tolak balik cukai yang dia dah bayar sebelum tu. Contoh paling mudah, kalau aku dah bayar RM5 cukai masa beli barang untuk bisnes, kemudian aku kena bayar RM8 cukai pula bila menjual, sistem boleh ambil RM5 yang aku dah bayar tadi. Jadi, bukan RM8 tambah RM5 tambah lagi dan lagi. Itulah benda daripada GST yang kumpulan bisnes cadangkan supaya dimasukkan dalam SST. Tak payahlah kita nak hafal istilah akaun semua. Poin dia satu je. Jangan bagi cukai bertindih-tindih dalam perjalanan satu barang sampai akhirnya pengguna yang kena tanggung. Kerajaan juga dah ada e-invoice. Jadi, secara logiknya, lagi senang nak nampak siapa yang jual barang kepada siapa dan cukai dah dibayar dekat bahagian mana. Nampak macam bagus kan? Ambil SST sebab kerajaan masih boleh pilih barang mana nak kena cukai. Kemudian, ambil sistem GST yang boleh kurangkan cukai daripada melekat dalam kos bisnes. Macam ambil benda yang sedap daripada dua lauk dan campur dalam satu pinggan. Masalahnya, kadang-kadang benda sedap bila makan asing. Bila campur semua sekali, kita tak tahu dah rasa apa. Dan inilah bahagian yang tengah jadi kontroversi. Ada pakar dan pemimpin yang tanya soalan cukup simple. Kalau kita nak ambil sistem GST untuk selesaikan masalah SST, kenapa tak buat GST je? Presiden MCA, Datuk Seri Dato' Rui Kastiong yang mempertikaikan idea hybrid ni. Hujah dia, jangan sampai kita cuba baiki SST dengan masukkan terlalu banyak GST sampai sistem tu lagi susah daripada dua-dua sistem asal. Pakar ekonomi pun ada bagi warning benda yang sama. Sebab makin banyak GST kita masuk ke dalam SST, makin dekat sistem tu kepada GST. Tapi dekat sini, kerajaan ada satu dilema. GST memang dianggap lebih kemas daripada segi sistem kutipan. OECD pun cadangkan Malaysia pertimbangkan GST semula. Tapi GST ada satu masalah yang sangat besar daripada sudut rakyat. Dia lebih luas. Malaysia pernah guna GST pada kadar 6% dari 2015 sampai 2018 dan sampai hari ini ramai masih kaitkan GST dengan zaman harga barang dan kos sara hidup. Sebab tu kerajaan lebih berhati-hati. Kalau kita bawa balik GST, kerajaan kena jawab macam mana nak pastikan golongan berpendapatan rendah ini tak terbeban. Kalau kekalkan SST pula, bisnes kata ada kelemahan yang boleh menyebabkan kos terkumpul sepanjang perjalanan barang. Jadi, kerajaan sekarang nampaknya tengah cari jalan tengah. SST masih kekal sebagai asas. Tapi benda yang bagus daripada GST cuba diambil untuk baiki kelemahan SST. Kumpulan bisnes pula secara umum nampak terbuka kepada beberapa ciri GST. Asalkan sistem tak jadi terlalu rumit, refund cepat dan perniagaan kecil tak dibebankan. Kumpulan konsumer macam Fomkah pula dah pesan satu benda penting. Buat kajian betul-betul. Jangan rakyat jadi bahan eksperimen. Sebab akhirnya, orang biasa tak kisah sangat pun nama dia GST ke, SST ke, hybrid ke, SST plus ke ataupun nanti keluar nama baru yang sedap sikit.
Rakyat cuma nak tahu benda yang lebih mudah. Aku pergi supermarket bulan depan. Barang aku murah, sama ataupun makin mahal. Dan bagi saya, itulah soalan paling penting dalam cerita ini. Sebab sistem cukai atas kertas boleh nampak cantik. Tapi kalau akhirnya pengguna juga yang kena keluarkan lebih banyak duit daripada poket, rakyat takkan tanya nama sistem tu apa. Rakyat cuma akan tanya, kenapa barang aku naik lagi?